Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Baik, untuk video kali ini kita masih berada di bab yang keempat, ad-dars ar-rabi' at-ta'am al-ladhidh. Baik, sekarang kita nak bincangkan tentang fi'il madhi fi safha 68. Okey. Sebelum ni dalam bab 3 muka surat 48 kita dah bincangkan tentang fi'il mudhari' present tense. So dalam bab 4 sekarang kita nak tengok tentang fi'il madhi past tense. Baik, dalam nak membina fi'il madhi ada huruf tambahan yang kita kena tambah mengikut dhamir. Okey. So dekat sini kita tengok root word yang dia bagi dekat kita adalah akala. So bila nak jadikan fi'il madhi kena tambahkan huruf tambahan di belakang root word. Okey. So apa huruf tambahan yang kita kena tambah? Okey, contoh ana huruf tambahannya tu. So dia akan jadi akaltu. Nahnu na, akalna. Anta ta, akalta. Anti ti, akalti. Huwa tak ada. So kekal sama. Akala. Hiya tamati, akalat. Okey. So kalau kita perhatikan di sini bila nak tambahkan huruf tambahan di belakang root word, huruf second last ini kita kena matikan. So asalnya akala, bila nak tambahkan tu contohnya jangan jadikan dia akalatu, salah. Dia akan jadi akaltu, akalna, akalta, akalti. Macam itulah. Okey. Huruf second last itu kita kena matikan. Right? Dan untuk fi'il madhi huruf tambahannya berada di belakang root word. Okey. So itu sajalah untuk pembinaan fi'il madhi. Kena hafal huruf tambahan ini dan perlu tambahkan di belakang root word untuk menunjukkan dhamir yang berbeza. Okey. Selepas ini kita ada latihan bermula muka surat 69 sampai 71. Semuanya berkaitan dengan fi'il madhi. Jadi lepas dah tengok video ni, siapkan dulu latihan, baru sambung tengok video untuk semak jawapan. Okey, sekarang kita nak bincangkan jawapan. Okey, ijabah tadribat fi safhah 69 hatta safhah 71. Muka surat 69 hingga 71. Baik, muka surat 69 disuruh kita tukarkan root word ini kepada fi'il madhi mengikut dhamir. Okey, so boleh semak jawapan masing-masing. Ana dhahabtu, nahnu dhahabna, anta dhahabta, anti dhahabti, huwa dhahaba, hiya dhahabat. So ingat pesanan saya sebelum ni, bila kita nak masukkan huruf tambahan, huruf second last ini matikan, jangan baca dhahabatu, dia akan jadi dhahabtu. Okey, fi'il yang kedua syariba. Huwa syariba, anta syaribta, ana syaribtu, nahnu syaribna, hiya syaribat, anti syaribti. Fi'il seterusnya qara'a. Anti qara'ti, ana qara'tu, nahnu qara'na, huwa qara'a, anta qara'ta, hiya qara'at. Fi'il yang terakhir tanawala. Anta tanawalta, anti tanawalti, huwa tanawala, hiya tanawalat, nahnu tanawalna, ana tanawaltu. Okey, so itu jawapan untuk latihan fi'il madhi muka surat 69. Baik, seterusnya kita nak bincangkan latihan muka surat 70 safhah 70. Okey, arahannya sahih al-kalimat al-maktubah bil khat al-arid. Betulkan perkataan yang dibolkan. So yang mana dibol kita kena betulkan. Alright. So boleh semak jawapan. Wahid, hiya akala al-khubz. So dekat sini salahlah, akala kita betulkan kepada akalat. Sebab apa? Sebab dia gunakan hiya dekat depan. So hiya huruf tambahannya ta yang mati di hujung. Akalat. Kalau diguna akala dekat sini untuk huwa, so salah. Okey, isnan. Ana tanawalna al-fatur. Tanawalna salah, kita betulkan kepada tanawaltu. Okey, untuk ana. Alright. So kalau tengok di sini, huruf tambahan
di belakang ni huruf ta ni kalau dalam test wajib letak baris. Sebab kita boleh baca banyak tanawalta, tanawalti, tanawalat, tanawaltu. So untuk huruf yang tambahan di belakang ni wajib letak baris, yang depan ni tak wajib. Okey. So dekat sini kita guna tanawaltu sebab ana lah dekat depan. Kalau na, tanawalna ni untuk nahnu. So salah lah. Okey, salasah. Salih qara'at qa'imah at-ta'am. Qara'at salah, kita betulkan kepada qara'a. Okey. So dekat sini nama Salih. Bila nama Salih kita kena gunakan untuk huwa. Tapi fi'il ni diguna untuk hiya, ada ta mati. So betulkanlah jadi qara'a. Arba'ah. Nahnu zahabtu ilal mat'am. So zahabtu kita betulkan kepada zahabna sebab nahnu dekat depan. So kalau tambahan tu dekat belakang ni untuk ana. Okey, so untuk nahnu dia akan jadi zahabna. Okey, dan yang kelima, anti syaribta al-halib. So syaribta betulkan kepada syaribti. Okey, yang ni baris huruf ta di belakang ni wajib letak dalam test nantilah. Okey, syaribta untuk anta. So salah lah, kita betulkan kepada anti syaribti. Okey, perbincangan yang terakhir untuk bab 4 kita, muka surat 71. Okey, arahannya susun perkataan lah. Okey. Wahid, yurid Ibrahim al-mil'aqah wasyawkah. Okey, ataupun lagi satu, Ibrahim yurid al-mil'aqah wasyawkah. Dua-dua boleh. Okey, sebab apa? Yurid ni nak. Okey, dalam bahasa Arab kita boleh letak fi'il di depan. Kita boleh buat yurid Ibrahim ataupun Ibrahim yurid. So dua-dua boleh diterima. Okey, isnan, tanawaltu al-fatur ma'a ummi. Thalathah, nahnu akalna ar-ruz al-maqli. Arba'ah, huwa syariba الشاي بالثلج. خمسة، الأطعمة العربية لذيذة جدا. Okay. So al-at'imah ni maksudnya makanan-makanan. Dia dalam bentuk plural. Kalau singular dia akan jadi at-ta'am. So tadi kita banyak jumpa at-ta'am. Okay. At-ta'am al-arabi contohnya. Okay. So at-ta'am satu singular. Al-at'imah ni jamak. Okay. So itu saja untuk perbincangan bab 4 kali ini. Syukran jazilan. Ma'assalamah.